semua, Assalamualaikum. Selamat kembali semula ke channel Hisham Football Talk. Hisham sini seperti biasa untuk pastikan hampa sentiasa up to date dengan perkembangan terkini pasaran perpindahan. Tapi untuk video kali ini, jom kita fokus terus kepada cerita perpindahan bakat muda, pergerakan pemain dan juga pelbagai perkembangan menarik lain. Jom kita mulakan. Kita pun bermula seperti biasa, pasaran perpindahan terus bergerak dengan pelbagai kemas kini. Jadi, biar saya mulakan dengan satu perkara yang sangat-sangat penting. Nama pertama yang saya mahu bawa ke meja perbincangan hari ini ialah mengenai pemain tengah berbakat iaitu Keith Smith dari AZ Alkmaar. Untuk Keith Smith ni saya mahu jelaskan sekali lagi, perpindahan pada jendela bulan Januari dianggap sangat-sangat tidak mungkin akan berlaku. Ia bukan sesuatu yang dijangka akan berlaku sekarang. Situasinya dijangka lebih terbuka pada musim panas nanti. Dan Newcastle contohnya salah satu kelab yang bersedia untuk meletakkan sejumlah wang yang sangat besar di atas meja. Tetapi buat masa ini rundingan tersebut kelihatan sangat-sangat sukar untuk berlaku dan tidak mudah untuk direalisasikan. Banyak kelab sedang mengikuti perkembangan Keith Smith untuk musim panas, terutamanya dari England dan juga Sepanyol. Saya juga sebelum ini telah memaklumkan di channel Wasabi saya dan juga di akaun TikTok saya bahawa Real Madrid turut memantau pemain tersebut. Seorang pemain tengah yang sangat berbakat dan juga mempunyai vision yang sangat baik. Jadi sekarang kita bercakap tentang persaingan daripada kelab-kelab besar, iaitu seperti kelab Liga Perdana Inggeris dan juga Real Madrid sendiri. Dan satu perkara penting untuk diingatkan kepada semua peminat-peminat bola sepak, harga perpindahan Keith Smith ni akan dijangka lebih tinggi daripada angka yang sering dilaporkan, sama ada dalam 50 ataupun 60 juta euro. Jika prestasinya berterusan konsisten seperti sekarang, ia akan menjadi satu yuran perpindahan yang sangat-sangat besar dan satu keuntungan yang sangat baik untuk AZ Alkmaar. Inilah pendirian kelab dan sebab itulah Keith Smith dijangka akan menjadi salah satu topik yang paling panas pada musim panas nanti, dengan persaingan yang dijangka akan sangat sengit untuk mendapatkan antara pemain muda tengah paling berbakat di Eropah ketika ini. Bercakap tentang bakat, satu lagi pemain yang benar-benar membuatkan banyak kelab Eropah, kelab besar Eropah tidak senang duduk, dan ia adalah pemain dari Jerman yang bermain untuk kelab Red Bull Leipzig, seorang pemain sayap. Dia ialah Yan Diamande. Leipzig tidak mahu menjual pemain tersebut pada bulan Januari. Dia pun nak dia kekal untuk pada bulan Januari. Mereka akan melakukan apa saja untuk mengekalkan pemain tersebut sekurang-kurangnya sehingga akhir musim. Untuk menjayakan perpindahan bulan Januari nanti, anda perlu meyakinkan Leipzig. Dan kita semua tahu bahawa apabila kita berurusan dengan kumpulan Red Bull, ia bukan satu perkara yang sangat mudah. Ada mungkin perlu memecahkan rekod ataupun pecahkan bank hampa semua, dan itu pun belum tentu untuk menjaminkan kejayaan untuk mendapatkan pemain daripada mereka. Dan banyak klub sedang memantau situasi pemain tersebut. Saya sudah maklumkan beberapa kali sebelum ni bahawa Man United sangat berminat dan sedang menilai Yan Diamande untuk masa depan klub dan pemain masa depan klub. Tottenham juga berada di dalam situasi yang sama. Paris Saint-Germain turut mengikuti perkembangan pemain ini setiap masa, dan saya difahamkan juga daripada apa yang saya baca, beberapa lagi kelab Liga Perdana Inggeris juga sedang menjejak dan memantau rapat situasi pemain tersebut. Jadi masa depan Yan Diamande memang satu topik yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Dan daripada pendapat pribadi saya pula, saya merasakan bahawa situasi Yan Diamande ni sama seperti kes Keith Smith, pemain tengah yang saya sebutkan tadi, iaitu AZ Alkmaar. Perpindahan Yan Diamande lebih realistik mungkin akan berlaku pada musim panas berbanding pada bulan Januari. Dari sudut kewangan pula, saya tidak fikir 60 atau 70 juta euro akan mencukupi untuk meyakinkan Red Bull Leipzig untuk melepaskan pemain berbakat mereka. Dan harganya saya rasa akan dijangka akan jauh lebih tinggi daripada harga situasi semasa. Jadi kita lihat bagaimana situasi ini akan berkembang, tetapi yang pasti dua nama ini sudah mula menggoncang perancangan banyak kelab-kelab Eropah untuk jendela perpindahan musim panas. Seterusnya saya juga nak sentuh mengenai Rodrigo, pemain Real Madrid. Jadi biar saya jelaskan dengan sangat-sangat jelas, Rodrigo tidak akan meninggalkan Real Madrid pada bulan Januari. Full stop. Ini adalah keputusan yang 100% telah pun dipersetujui antara pemain, ejennya dan juga manager kelab, iaitu Xabi Alonso. Xabi sangat gembira dengan Rodrigo, terutamanya
dalam 2 bulan terakhir ini, sikap, komitmen dan prestasi Rodrigo telah berubah sepenuhnya dan Sabi sangat berpuas hati dengan pemain tersebut. Jadi untuk bulan Januari tiada sebarang perbincangan ataupun rancangan untuk Rodrigo meninggalkan kelab tersebut. Musim panas nanti mungkin cerita akan sedikit berbeza bergantung kepada banyak faktor. Musim panas lalu kita baca mengenai minat Man City untuk mendapatkan pemain tersebut. Man City adalah antara kelab yang benar-benar cuba menilai kemungkinan tersebut, tetapi pada masa itu Sabinho tidak meninggalkan kelab. Jadi cerita perpindahan itu senyap. Paris Saint-Germain juga memantau Rodrigo, tapi hanya jika beberapa situasi tertentu berlaku. Jadi buat masa ini walaupun terdapat laporan yang mengaitkan Rodrigo dengan Liverpool dan kelab-kelab EPL lain, hakikatnya Rodrigo tidak akan ke mana-mana. Dia akan stay di Real Madrid pada bulan Januari nanti. Akhir sekali saya nak sentuh tentang Carlos Baleba kerana pastinya banyak persoalan daripada peminat-peminat Man United. Apa yang saya boleh sahkan daripada apa yang saya baca daripada sumber yang saya ikuti ialah Man United tidak menghantar sebarang tawaran rasmi kepada Brighton pada bulan Januari dan tidak memulakan sebarang rundingan rasmi dengan kelab tersebut. Namun United kekal berhubung dengan kem pihak pemain. Perbincangan ini sebenarnya sudah bermula sejak bulan Julai dan Ogos sebelum Brighton membuat keputusan untuk tidak menjual Baleba pada musim panas. Dan saya sudah sebutkan daripada sejak bulan Ogos lagi dan saya ulang sekali lagi sekarang, Carlos Baleba kekal sebagai salah satu sasaran utama United untuk tahun 2026. Man United juga sedang memantau beberapa calon pemain tengah lain selain daripada Baleba, dan ia adalah Elliot Anderson, dan mereka mungkin akan menandatangani satu ataupun dua pemain tengah pada tahun 2026. Baleba berada di dalam senarai pendek dan United tahu pemain ini berminat dengan projek mereka, tetapi mesej yang sangat-sangat jelas daripada Brighton ialah mereka tidak mahu menjual Baleba pada bulan Januari. Jadi satu-satunya cara untuk menjayakannya adalah dengan tawaran yang sangat luar biasa, dan seperti kes Red Bull Aziz, ia tetap tidak akan menjamin kejayaan. Jika hampa semua mengikuti channel ini sejak bulan Ogos, hampa semua tahu saya sudah lama menyebut bahawa Carlos Baleba sangat diminati oleh Ruben Amorim, seorang pemain yang membawa intensity, fizikal dan juga kualiti, dan Amorim pasti gembira jika peluang untuk mendapatkan Carlos Baleba tiba tidak lama lagi. Jadi semua kongsikan pendapat hampa semua daripada kes Smith, yang demanding Rodrigo hingga Carlos Baleba dan Man United. Ke mana patut mereka berpindah? Adakah patut berpindah pada bulan Januari ataupun pada musim panas? Tulis pandangan hampa di ruangan komen di bawah. Like video ini, subscribe, share, hidupkan loceng notifikasi, dan kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye.